Alright. Bos, guna duit syarikat belanja awet makan boleh claim cukai ke? Guna duit syarikat belanja awet makan. Sama LSN call. Dia tahu kita fokus ni. Okay, Pak ni boleh lah. Kalau personal tak boleh lah. Kalau bawa balik rumah kita expire Tak boleh. tak boleh lah. Tak boleh lah. Dia kena tahulah tujuan kita beli tu untuk apa. Dia kena tahu niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Okey, korang sekarang berada di dalam podcast paling lepak, paling legend, paling viral, iaitu podcast Cukai. Bersama kita iaitu Bos Cukai. Bos, sini bos. Alright, kita seterusnya kita teruskan dengan segmen kelima iaitu soalan humor lah. Alright, bos, guna duit syarikat belanja awet makan boleh claim cukai ke? Guna duit syarikat belanja awet makan mestilah tak boleh. Kan, dah jelas-jelas itu bukannya wholly and exclusively for business, betul tak? Kau buat untuk peribadi kau. Kan, apa hal pula kamu ni nak kena tanggung pula? Kalau korang suka dengan video kita orang ni, korang boleh follow dan like supaya lebih ramai lagi tahu pasal video kita orang ni, okey? So kena, dia dah jatuh di bawah section 39 section 1 lah, di mana any private expenses disallowed for claimable, for tax claimable. Tak boleh lah. Dia dah masuk private lah. Dia dalam section 39 subsection 1 tu sendiri dah melarang benda tu. Okay, dalil lah. Kau ada dalil ke? Dalil terus. Betul lah. Betul lah dia pakai cukai. Alright. Okay, tag member korang yang suka power abuse. Cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.